Mana lagi? Bau letak. Bau letak. Allah. Mesin dah janam. Olam terus. Dapat sikit bang. Ya. Umak ai saiz dia. Ini kalau tak makan dek kerapu gorgon tak tahu aku bang. Besar ibu jari ya. Dia ni bukan. Hai, ramai-ramai. Apek ada, Azim ada. Aku lupa nama. Khalid ada. Mamu ada. Aku lupa nama. Noah. Bali kan jap. Oh, wah. Boleh. Toklan ada. 20 biji ni hari tu. Kita serbu ni. Pulau Konit. Nak kena sebut dulu. Pulau Konit. Kau jangan salah sebut. Mencarut kau kan. Lancar. Berangin sikit lah pagi ni. Alhamdulillah. Nari dapat mancing lagi. Kita turun di Melaka lagi. Di Teluk Gong. Pulau Kanit. Nari ada ramai lah geng-geng Melaka tu. Geng Serit Melaka. Ada 10 orang. Tu aku dari Kajang dengan Toklan. Ni Toklan. Ready. Azam ada, Noah ada, Azim ada, Apek Kuek ada, Mamu ada. Siapa lagi ada 2-3 orang tu. Aku lupa nama dia orang. Alright, jom lancar. Macam ada. Akal lah betul-betul. Catuk-catuk je. Dia catuk-catuk je. Orang aku. Lesen. Aduh, baru dapat lesen lah. No. Ya, dia lah. Lalu lubang tak kena. Tunggulah. Memang terror lah Apek Magic. Oh, boron. Jik udang dia tak nak. Memang sembang dia kena. Birthday Apek dari. Oh, lucut. Asal bang. Oh. Aduh, sayang tak lokek.
ikan. Ada comel-comel lah. Apa nak buat ni? Oh. Ah. Talang. Aduh, longor. Lalu dapat talang ah. Rezeki. Kejap. Ekor talang. Woi, besar. Wow, 3 kilo dah ni. This is talang. 2 kali datang sini, 2 kali dapat talang ah. Mana nak letak ni? Aku gari tak bawa. Oh, taubat. 3 kilo tu ni. 3 kilo dah. Lucut dah motor. Baik naik. Alhamdulillah, talang pun talang ah. Oh shit. Cut. Aduh. Lucut. Mana lagi? Baru letak. Baru letak. Allah. Mesin dah janam. Dia mesin aku dah janam. Mana lagi?
Habis gear mesin aku. Ya. Oh. Kalang lagi. Baru je aku lepaskan. Tidak makan. Koyak badan dia kenapa? Badan dia koyak tau. Kanju tak kena. Kanju kena sikit je. Koyak tau badan. Alang apa lagi? Okey, jangan settle dulu. Oh kan. Oh, sudah. Des, talang. Talang pun talang lah. Dah tak ada ikan ni. Air sejuk. Air 26 je ni lagi. Main dasar ketuk jig ke apa. Langsung tak ada usik. Main gantung pun dia nak. Gantung udah hidup. Oh. Talang. 2 ekor dah. Talang. Alright, kita try lagi. Aku ada lagi. Aduh. Okey. Ayah. Kecil ya. Pun awak kan ni. Sotong. Sotong besar tu. 2 ekor dah. Makan. Besar. Oh. Kejut aku sempit Komok gigit. Besar tu. Gigit. Dah ke tak dah? Wait, tarik ni. Sekarang kono. Alah, lucut. Asyik lucut je apa barang. Aduh, lucut. Main jenah. Alhamdulillah. Oh, duduk tempat tak ada karang, manalah orang tahu. Cuba kau duduk kat karang, tempat tak ada karang ni, aku saja ronda-ronda. Makan dalam. Makan dalam jenah.
Okey lah geng, hari pun dah lewat petang. So aku ada dapat 2 ekor sotong dan 2 ekor talang. Ada ikan kecil-kecil. Nanti aku ambil kat darat. Alright. Jom naik. Kat mana? Depan dia. Oh, aduh. Dia diam itu. Tu dia, ni baru betul boron. 5 kilo dia ni. Kau lebih. Lima kilo dah ni. 5 kilo. Ni 2 kilo dah. Jangan lah tu. 2 kilo tangan. Oh mak kau gigit eh. Kau gigit dah. Hidup lagi, dah mati. Terus satu. Ha? 4 kilo setengah ya. Hidup. Itu 4 kilo setengah pun macam monyet pun tarik dia ni atas tu. Alright gang, semua dah mendarat. Padu-padu hasil dia orang. Tengok. Ui, tak lah raya dia bawa balik. Boleh buat ikan masin ni semua. Ikan masin no. 2-3 kilo dia ni. Dia mula-mula Oh. besar tu. Kecil-kecil lah, sotong ada 2 ekor. Sotong. Baby senangin. Dah 4. Jadilah. Alhamdulillah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.